Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menunjukkan cara untuk membuat sipilan buku sila. Mula-mula, silangkan tali kanan di atas tali kiri dan masukkan ke bawah. Kemudian, silangkan tali kiri di atas tali kanan dan masukkan ke bawah sekali lagi. Tarik sehingga simpulan menjadi kuat dan kukuh. Simpulan ini digunakan untuk menyambung kedua-dua hujung tali yang sama saiz dan untuk mengikat anduh. Saya akan menunjukkan cara membuat ikatan bunga keti. Mula-mula buat gelung kecil. Masukkan hujung tali ke dalam gelung dari bawah dan ke bawah tali utama. Kemudian masukkan hujung tali ke dalam gelung dan tarik sehingga kemas. Simplat ini digunakan untuk menyelamatkan mangsa, mengikat tali pada tiang atau mengangkat barang. Saya akan menunjukkan cara membuat ikatan manuk pada kayu. Mula-mula, lilitkan tali pada kayu. Silang hujung tali dan selitkan hujung tali ke dalam gelung yang terhasil. Tarik sehingga kemas. Gata ini digunakan untuk memulakan dan menambahkan sesuatu ikatan pada kayu. Saya akan menunjukkan cara membuat ikatan silang pada dua batang kayu yang bersilang. Mula-mula, mulakan dengan ikatan manuk. Kemudian, lilitkan tali secara berselang-seli pada sudut 90 pada dua batang kayu sebanyak 3 kali. Selepas itu, lilitkan ikatan penguat pada celah-celah kayu. Akhiri dengan ikatan manuk. Ikatan ini digunakan untuk menyambungkan dua kayu yang bersilang pada sudut 90 darjah. Sekian, terima kasih.